Berkatalah Imam Abul Qasim Al-Qushairi qaddasallahu sirrah. Ketahui olehmu bahwasanya daripada orang yang mempunyai keramat yang ada ia bagi segala aulia itu, yaitu kekal taufik bagi mengerjakan taat, terpelihara daripada mengerjakan maksiat, intaha. Itulah yang dinamai istiqamah. Maka iaitu terlebih baik daripada 1000 karamah yang menyalahi adat, seperti kata setengah daripada arif, al-istiqamah khairum min alfi karamah. Kemudian salah satu daripada imam besar iaitu Abu Qasim Al-Qushairi, Dronyan menepuhi pengajaran dan beri juga pemahaman kepada katanya yang bahawa ke urang-urang yang kena beri kemuliaan oleh Allah Ta'ala. Pakan kejadian nejuk mulia oleh Allah ke urangan karena urangan get takwa. Pakan kejadian baru merempak ke urangan karena memang dasar akramakum indallah atqakum. Ke urang-urang tersebut yang kena beri kemuliaan oleh Allah Ta'ala karena ada ia bagi segala aulia. Ketahu nejuk kemuliaan oleh Allah Ta'ala. Yang pertama kepada hamba-hamba yang kajik nangkat ke wali, iaitu putra nikmat yang paling utama yang nejuk oleh Allah kepada orang aulia, kekal taufik. Artinya taufik yang nejuk oleh Allah Ta'ala kepada orangnya, hana nepinah-pinah taufiknya terus menerus nyambung-menyambung taufik. Sehingga dengan taufik yang abadi hana necok pulang oleh Allah Ta'ala mestiga taufik, maka orangnya hana tiga set pun pada orang tersebut yang hana lemah nekalan barang yang god, hana mestiat pun yang kira-kira pebut barang god. Menancit hana musabah pih yang hana geturi barang yang hana god, dan demikian pula hana merasa sabah sagawa pun yang roh pebut barang hana god. Karena taufik adalah satu kekuatan yang dijuk oleh Allah Ta'ala kepada sira orang. Dengan kekuatan tersebut yang tak maklumi yang benar deh tak maklum benar, serta lakukan, dan yang salah lemah salah serta jauhi. Inilah taufik. Menyonan yang paling raya nijuk oleh Allah Ta'ala kepada orangnya adalah itulah sifat taufik. Apabila taufik kan nijuk oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada sira hamba, hana terpengaruh dengan keadaan apapun, dalam keadaan senang dan sempit, dalam keadaan mudah dan keadaan pencempenan terpicit, maka hana perbedaan kepada orangnya. Maknanya susah juga melakukan taat, hana susah juga melakukan taat. Keadaan normal juga hana mengerjakan barang terlarang, antia kamu sepit becut juga orangnya hanya pebut barang yang terlarang. Inilah makna ji taufik, sanggup mengerjakan taat dan sanggup terpelihara daripada mengerjakan maksiat. Inilah makna taufik. Kalau demikian maksiat kira-kira PO, tapi taat nak pebut. Sebalik daripada yang taat hana yang dah pebut, tapi maksiat dah hindari. Dua macam tersebut dalam ganggap itu mendapat taufik. Itulah yang dinamai istiqamah.